First of all, cikgu nak ucapkan tahniah kepada adik-adik yang ambil UPKK semalam. Tahniah juga kepada anak-anak yang lulus cemerlang ramai-ramai buat puding karamel. Cikgu pun ikut terharu. Tapi korang jangan senang hati, ada kelas tambahan lagi. Hari ni kita nak buat 5 bahan coklat panna cotta. Lalu kat tekak korang waktu berbuka, sedapnya. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Kita perlukan dalam 4 sudu gelatin. Macam ni rupa gelatin tu boleh dapat dekat pasar raya ataupun kedai buat kek. Lepas tu kita masukkan dalam 4 sudu ais suam. Korang kacau-kacaukan, biar dia kembang sekejap. Kita biarkan 10 hingga 15 minit. Dalam periuk, korang masukkan dalam 1,5 cawan susu full cream, dalam setengah cawan whipping cream. Lepas tu korang masukkan dalam 5 sudu gula pasir. Pindahkan dekat atas dapur. Lepas tu kita nak panaskan je. Kita tak nak dia mendidih. Bila dah belup-belup kecil kat tepi tu, korang dah boleh angkat. Lepas tu korang masukkan 1,5 cawan dark coklat. Nak pakai yang jenis coin ataupun jenis bar pun boleh. Kita kacaukan sampai coklat tu larut. Lepas tu kita campurkan dengan larutan gelatin yang kita kembangkan tadi dan sabun kacaukan dia. Kemudian kita tuangkan kat dalam cawan. Kalau korang dapat tekstur yang smooth, korang boleh tapiskan. Lepas tu korang sejukkan dalam peti sejuk dalam 30 minit hingga 1 jam. Bila nak berbuka, korang celupkan cawan kat dalam air suam dalam beberapa saat je. Kemudian boleh terlangkupkan dekat atas pinggan. Jadilah kita punya coklat panna cotta. Rasa dia rich, creamy dan chocolatey. Memang serius sedap untuk berbuka nanti. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.